Ramai yang tanya saya, "Doktor, sakit tak injek Luhilo ni?" Jawapan jujur saya, tak sakit. Seriously. Luhilo ni memang skin booster yang mengandungi hyaluronic acid, peptide dan juga amino acid. Tapi cara injection Luhilo tidak memerlukan micro injection seperti klasik skin booster. Jadi tak ada beratus titik injection. Untuk Luhilo, kita hanya cucuk 13 injection point sahaja. 6 pada setiap side pipi dan juga 1 pada bahagian dagu. So, 13 injections. Walaupun 13 cucuk sahaja, kita still sapu ubat kebas 30 ke 45 minit sebelum prosedur untuk berikan keselesaan maksimum kepada patients kita. Ada patients yang even rasa tak perlu pun ubat kebas sebelum nak injek Luhilo disebabkan oleh pain tolerance yang tinggi. Terus injek je. Saya pun sama, injek direct pun okey je. Ada yang nak challenge? Kalau ada yang nak cuba injection Luhilo tapi takut sakit, don't worry, it's one of the most tolerable skin boosters. Nak glow, lifting dan hydration tanpa trauma jarum? Jumpa saya di Klinik Dr. Bazila, Damansara.